Ni tajuk best berkaitan dengan neraka. Kenapa ayat ini Allah Ta'ala sebut dia ni pasal apa dia masuk neraka ni? Pasal apa dia akan duduk lama dalam neraka? Pasal dia ni tak ada kawan yang boleh mengeluarkan dia daripada syurga. Kata para ulama, siapa yang ada kawan orang yang soleh, maka orang soleh tu bila duduk dalam syurga, dia akan cari kawan dia. Dia akan cari kawan dia. Dia akan tanya, di mana aku kenal dulu ni Fulan bin Fulan, mana dia? Tak pernah selisih dalam syurga, tak pernah nampak rumah dia dalam syurga. Dulu dia main ceramah agama sekali dengan kita, dulu dia semayang sekali dengan kita, dulu dia berjuang sekali dengan kita, dia buka puasa sunat sekali dengan kita, dia main tarawih tadarus dengan Quran sekali dengan kita. Kenapa dia tak masuk syurga? Lalu kawan-kawan yang ahli syurga ni tuan-tuan berpakat, ya Allah, Fulan bin Fulan dulu beribadah denganmu, bersama kami, tapi hari ini dia masuk neraka. Wahai Allah, izinkan kami memberi syafaat kepada Fulan bin Fulan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kawan-kawan yang soleh ini, dengar ni tuan-tuan, pada hari kematian kita akan mai kawan-kawan kita.